Thank you Tuan Halim. Saya baru cakap pasal minum banyak air tu. Ni feedback yang sama. Sebelum berumrah ambil vaksin sesama sebagai tambahan. Selalunya bagi jemaah pertama kali pergi tiada pengalaman, bila sampai sana akan minum air ais atau makanan sejuk seperti bla bla bla. Boleh tekan kat komen ni baca. Ni feedback yang baik dan saya setuju. Setuju pendapat mana? Okey. Minum air. Sebab kita kadang-kadang terkejut. Macam saya cerita dalam video yang lepas. Terkejut minum ais. Memanglah seronok apa semua. Yang tu salah satu faktor membuatkan kita jadi batuk. Kemudian saya nak komen berkenaan dengan vaksin sesama. Okey. Untuk orang yang nak pergi umrah, dia ada beberapa vaksin ataupun suntikan-suntikan yang digalakkan. Kenapa saya sebut digalakkan? Sebelum ni untuk visa umrah diwajibkan. Currently dia tak wajib, tapi dia galakkan. Sebab apa dia galakkan? Sebelum ni wajib, tapi bila ada vaksin COVID, vaksin COVID tu satu vaksin yang agak strong, jadi digalakkan ambil vaksin tambahan. Vaksin tambahan ni untuk apa? Untuk nak elak daripada kena demam, sesama, dan nak prevent daripada penyakit-penyakit yang pelbagai. Sebab kita akan jumpa macam-macam jenis orang daripada pelbagai pelosok dunia. Dan vaksin ni bukan setiap tahun nak pergi ambil. Tak, jangan. Siapa dah pernah pergi, dah ambil dah, dia ada vaksin yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Jadi hari tu kena check dengan doktor. Sekali hampa kerja duk ambil setiap tahun. Tak ada keperluan pun ambil setiap tahun. Itu juga diingatkan, kalau siapa nak ambil vaksin, jangan ambil terlalu rapat nak pergi vaksin tu, tak sempat nak bertindak. Ambil lah 2 minggu sebelum, 3 minggu sebelum, suntik siap-siap. Biar dia, orang kata apa, masuk dah sebati dengan badan kita. Tu saya punya pandangan berkenaan vaksin. Mesti ambil ke tak mesti? Terpulang. Kalau siapa rasa ada keperluan nak ambil. Tak mau ambil, tak ada masalah. Tapi kena ingat, kalau visa umrah lebih baik untuk ambil. Jadi harap manfaat. Terima kasih Tuan Halim. Jangan lupa like, komen dan share.